So kita kena letakkan tu, ada orang kata saya nak kurus tapi perkataan tapi kat belakang tu lah yang menyatakan bahawa orang ni serius ke tak serius. Umpama macam bila you nak capai impian, masa mula-mula you nak capai impian you, apa yang you nak simple je pada waktu tu. Mungkin masa mula-mula you nak capai bina business, you adalah nak capai first million, dan you just cari apa cara nak capai first million you. And then bila you dah capai first million you, sometimes you just stop dengan level yang sama, comfort zone of first million tu, dengan the same way of doing business, dan you tidak mahu challenge diri you untuk find better ways untuk you capai that more millions, multi millions ataupun the next billions. So kita kena always berada pada state yang every day is a great day. Every day you are moving towards your goals, and every day you are fire up untuk remind diri you tentang aku mesti capai matlamat aku.